Hebatnya orang Islam zaman dulu berjaya menguasai Eropah. Jom tengok peta ni. Umat Islam dia datang daripada belah Afrika, lepas tu pergi ke Eropah dan dia takluk keseluruhan Spanyol, Portugal sampailah ke Perancis. Kalau kau nampak perkataan Sen, itu limit orang Islam waktu tu. Dah nak sampai Paris, lebih kurang dalam 130 km je lagi. Ibaratnya macam daripada KL nak pergi ke Ipoh. Itu jarak 130. Tapi walaupun umat Islam dah menguasai besar ini, ada satu kawasan yang umat Islam tak berjaya nak merampas, yang dikenali sebagai Covadonga sekitar sini. Kenapa? Disebabkan kawasan Covadonga tu penuh dengan gunung ganang. Jadi gunung ganang ni dia merupakan satu pertahanan semula jadi untuk orang Kristian berlindung di sini. So, orang Kristian kumpulkan kekuatan, lepas tu dia buat satu kerajaan sendiri yang dikenali sebagai Kerajaan Asturias. Dia tengok betul-betul waktu tu umat Islam dah kacau bilau, pecah belah. Berlakunya perang, rebut pangkat, rebut jawatan. Lepas tu isu Khawarij, isu nak bergaduh sesama sendiri. So dah tak strong. Bila tak strong, puak-puak ni ambil apa yang sempat. Dan daripada sinilah bermulanya apa yang dipanggil sebagai Reconquista, iaitu kebangkitan orang Kristian nak halau orang Islam daripada Eropah. Sini mulanya kawasan Kemah.